warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak mengapa. Izinkan saya membuka lembaran cerita, memperkenalkan diri seadanya sebelum membuka tirai perbicaraan buku yang tidak berjudul Indah Semata. Bonda menamakan saya Alma Nur Husna binti Muhammad Hanif. Kini, saya merupakan seorang pelajar berusia 16 tahun dari tingkatan 4 Ibnu Abbas, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sut, Kuantan, Pahang. Sejak kecil, saya telah diasuh dengan kasih dan ilmu. Dari situlah lahirnya cinta saya terhadap dunia bahasa, sastra dan seni halus warisan bangsa. Bidang pidato, sajak dan pantun serta sulaman tradisional bukan sekadar hobi, malah menjadi wadah saya mengekspresikan nilai, adab dan jati diri. Justru, saya menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang peguam atau jururawat. Kedua-duanya mungkin berlainan bidang, namun keduanya berpaksikan satu nilai, iaitu memberi makna dalam kehidupan insan yang lain. Sepanjang pelibatan saya dalam dunia akademik dan kokurikulum, pelbagai pengalaman berharga telah saya timba. Antara kejayaan yang amat saya syukuri termasuklah kejayaan memperoleh 6A dalam ujian penggal pertama tahun 2025 serta menduduki tempat ketiga di dalam kelas dan tempat keempat dalam tingkatan. Pencapaian ini telah menjadi batu asas yang mendorong saya untuk terus melangkah lebih jauh. Di pentas kokurikulum, saya pernah menjadi johan pertandingan mokap menara berkembar sempena sambutan Hari Kemerdekaan Anjuran Panitia Reka Bentuk dan Teknologi RBT pada tahun 2022 serta johan pertandingan video kreatif I Love Malaysia Anjuran Panitia Bahasa Inggeris pada tahun yang sama. Saya juga telah menerima Anugerah Warna Setara Kokurikulum 2022, Anugerah Warna Penuh Kokurikulum 2023 serta Anugerah Kehadiran Penuh Sesi Persekolahan tahun 2023 menjadi lambang komitmen dan kehadiran saya secara konsisten dalam menimba ilmu pengetahuan. Dalam bidang seni bahasa pula, saya telah menjadi johan pertandingan bakat kokurikulum kategori sajak peringkat sekolah tahun 2024 serta johan pertandingan bicara buku kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah peringkat daerah dan negeri. Saya turut meraih naik johan pertandingan Pesta Pantun peringkat daerah Kuantan tahun 2024 bersama 4 puteri pemantun yang lain. Lebih membanggakan lagi, saya percaya mengharumkan nama sekolah apabila dinobatkan sebagai johan pertandingan pidato aspirasi generasi madani peringkat daerah dan peringkat negeri Pahang tahun 2024 Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, berjaya menduduki tempat keempat peringkat kebangsaan dalam pertandingan yang sama. Saya juga turut dinobatkan johan pertandingan pidato anti dadah peringkat kebangsaan serta berjaya merebut Piala Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK pada tahun 2024 sekaligus menerima sijil penghargaan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang atas kejayaan tersebut. Pada tahun 2025, saya turut diberi kepercayaan untuk menyampaikan dakwah melalui penyertaan dan kejayaan sebagai johan pertandingan bercerita kisah Al-Quran sempena program Rakan Muda Ramadan peringkat Negeri Pahang tahun 2025. Dalam bidang kepimpinan pula, saya pernah dilantik sebagai Duta Sasiah Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sut tahun 2024. Naib Setiausaha Kelab Multimedia Sesi 2024, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Pandu Puteri Tingkatan 3 serta Biro Disiplin bagi sesi 2024 dan 2025. Bukan itu sahaja, saya turut menghabiskan masa dengan mencari info berkaitan ilmu komunikasi melalui Dilam. Saya juga diberi penghargaan untuk menyampaikan persembahan bicara buku dalam program Anjuran Persatuan Pusat Sumber Sekolah Daerah Kuantan yang menjadi satu kenangan berharga dalam perkembangan sasiak dan komunikasi saya. Setiap langkah saya dalam dunia pendidikan dan kokurikulum tidak akan sempurna tanpa sokongan padu daripada guru-guru pembimbing yang sabar mencurahkan ilmu, pihak sekolah yang membantu dari sudut moral dan kewangan, serta yang paling utama doa
dan restu daripada kedua-dua ibu bapa dan seluruh ahli keluarga tercinta yang menjadi nadi kekuatan dalam hidup saya. Tanpa mereka, tiadalah saya yang sekarang ini. Kini, terbukalah tirai utama sebuah perbicaraan kisah yang bukan bersandar pada dongeng maupun hikayat silam. Di hadapan saya kini, terdapat 4 buah buku yang menjadi pilihan hati saya. Karya-karya ini bukan sekadar bahan bacaan, malah disulam indah dengan erti kehidupan yang amat mendalam. Buku pertama yang ingin saya ketengahkan berjudul Bedar Sukma Bisu, hasil nukilan penulis tersohor Faisal Tehrani. Naskah ini mengandungi 312 halaman yang bercetak. Novel ini bukanlah calang-calang apabila ia berjaya merangkul tempat pertama dalam sayembara mengarang sempena perayaan Jubli Emas GBP. Novel ini telah mengetengahkan isu ekonomi Islam seperti zakat dan cukai. Ia turut memaparkan strategi pelancongan maritim untuk memulihkan masyarakat. Bahasa yang ditulis amat indah dan kaya dengan kosakata Melayu klasik. Yang kedua, judulnya ialah Harga Sebuah Maruah, nukilan Azizi Haji Abdullah yang mengandungi 382 helaian indah serta merupakan juara kedua sayembara mengarang sempena perayaan Jubli Emas GBP. Karya ini mengisahkan seorang janda tua yang bernama Cha berjuang mempertahankan tanah warisan keluarganya daripada diambil oleh kerajaan, walaupun menghadapi tentangan ahli keluarga dan penduduk kampung. Perjuangan ini telah mencerminkan betapa mahalnya harga sebuah maruah. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan sebuah karya berharga yang memelihara warisan bangsa dan nilai tradisi kita. Buku ketiga ialah Budi Pujangga, hasil kerjasama Perbadanan Muzium Negeri Pahang dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, serta mengandungi sebanyak 200 helaian bercetak, diterbitkan oleh Perbadanan Muzium Negeri Pahang. Karya ini menyimpan warisan bumi Tok Gajah, kata-kata hikmah dan nilai murni yang menjadi tunjang budi pekerti kita sebagai bangsa dan masyarakat. Buku terakhir pula merupakan sebuah antologi puisi Malaysia dan Singapura yang berjudul Dari Jendela Zaman Ini dan memiliki sebanyak 469 halaman yang bercetak, termasuk 73 karya yang puitis. Antologi ini menjadi bukti kerjasama ilmu sastra antara dua buah negara yang terjalin dan mampu membuka mata masyarakat kini dalam hal berkait dengan sastra. Buku yang menjadi pilihan saya untuk dirungkai lebih mendalam ialah Budi Pujangga, Apabila Guru dan Murid Bertinta. Buku ini memuatkan gabungan puisi Melayu seperti pantun, sajak, syair, seloka dan gurindam yang memaparkan warisan serta budaya hidup masyarakat negeri Pahang. Selain itu, buku ini turut mengandungi artikel-artikel penting berkaitan dengan sejarah, seni dan warisan Pahang. Saya amat tertarik dengan salah satu rangkap yang disulam oleh seorang warga pendidik dari SMK Mat Kilau, daerah Kuantan, iaitu Cikgu Hasnidar binti Muhammadun. Rangkapnya berbunyi begini: Sehati sejarah Ikatan Nusa, sederap diatur, sepakat senandung. 11 daerah, pelbagai bangsa, Darul Makmur, naungan berlindung. Pantun ini menceritakan seluruh rakyat negeri Pahang yang walaupun datang daripada pelbagai bangsa, semuanya mampu hidup harmoni dan bersatu. Negeri Darul Makmur ini menjadi tempat yang selamat dan dijaga untuk semua. Bukan itu sahaja, terdapat juga hal-hal yang berkait tokoh pahlawan di dalam buku ini. Misalnya, pantun yang dicorakkan oleh warga pendidik yang sama, iaitu Cikgu Hasnidar binti Muhammadun. Keruing balau berharga kepalang, di hutan Pahang teliti dibelah. Sejarah Mat Kilau, pahlawan terbilang, semangat berjuang tak pernah kalah. Pantun ini mengangkat kisah Mat Kilau sebagai pahlawan hebat dari Pahang. Kayu keruing dan balau yang mahal itu ibarat nilai sejarah Mat Kilau. Sangat berharga. Semangat perjuangan inilah digambarkan tak pernah luntur, tetap kuat walau berdepan dengan penjajah. Buku ini turut menceritakan
tentang masyarakat orang asli di Pahang melalui untaian sajak yang amat indah nukilan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sui Kuantan, iaitu Ezlin Shazlia binti Muhammad Saib. Melalui puisinya, pembaca dapat menyelami nilai kehidupan orang asli yang diketuai oleh pemimpin hebat, iaitu Tok Batin. Judulnya ialah Tok Batin Sanjungan Budi. Ingin saya kongsikan serangkap sajak yang dirakai indah oleh penulis ini. Tok Batin bukan sekadar kuasa, suara keramatnya tonggak keharmonian. Ibarat menarik rambut dari tepung, rambut tidak putus, tepung tiada serakan. Setia membantu tanpa tagihan budi, menenang yang gusar, membahagia yang duka. Tok Batin dan sukunya seiring melangkah, berpisah tiada, serumpun sejahtera. Puisi ini menggambarkan Tok Batin sebagai pemimpin yang bijaksana, adil dan penuh berjiwa rakyat. Beliau menjadi simbol keharmonian, menyatukan komuniti tanpa mengeruhkan keadaan. Ibarat menarik rambut dari tepung, halus dan berhati-hati. Peranannya membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat serta bersama sukunya dalam susah dan senang. Budi Pujangga bukan sekadar himpunan puisi, tetapi cerminan jiwa dan warisan negeri Pahang. Ia menyatukan suara guru, murid dan masyarakat, termasuk komuniti orang asli, dalam untaian kata yang penuh makna. Sebagai penutup, membaca buku bukan sekadar memandang tinta dan pena pendeta, malah menjadi tujuan utama demi membina karamah insaniah dalam diri setiap generasi, dari kanak-kanak sehingga warga emas. Keempat-empat buku ini bukan sekadar helaian kertas dan dakwat semata-mata, tetapi wadah ilmu, nilai dan jiwa bangsa. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini telah membuka ruang untuk kita sama-sama menghargai sastra, menyemai cinta dan berkorban jiwa terhadap negara dan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.